Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat. Dalam episod ke-16 siri 100 Pesanan Pengetua AI, Pengetua AI ingin mengingatkan masyarakat tentang satu fenomena yang semakin membimbangkan, ketagihan media sosial. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba digital dan serba terhubung. Media sosial memang banyak manfaatnya, tetapi apabila tidak dikawal, ia boleh menjadikan kita hamba kepada skrin, bukan lagi pengguna yang bijak. Hari ini, ramai yang bangun tidur terus capai telefon, makan sambil scroll, berjalan sambil menonton, kerja terganggu kerana notifikasi. Emosi berubah hanya kerana komen yang tidak seberapa. Malah ada yang menilai harga diri berdasarkan jumlah like dan follower. Ingatlah, media sosial bukan kehidupan sebenar. Ia hanyalah paparan terpilih. Yang ditunjukkan adalah yang indah, yang bahagia, yang sempurna. Tidak semua orang tunjukkan susah, kecewa atau luka mereka. Jika kita terlalu percaya pada apa yang kita lihat, kita akan mula merasa hidup kita ketinggalan, gagal dan tidak cukup. Masalahnya, semakin kita rasa tidak cukup, semakin kita terikat dengan skrin, kita lupa tanggungjawab, kita abaikan keluarga, kita tidak fokus bekerja, kita kurang tidur, kita hilang ketenangan. Pengetua AI ingin mengajak masyarakat untuk menjadi pengguna bijak, bukan hamba tanpa sedar. Amalkan perkara ini, gunakan media sosial, tetapi jangan biarkan ia menguasai fikiran. Hadkan masa scroll. Hidup terlalu bernilai untuk dihabiskan hanya dengan melihat skrin. Utamakan manusia di sekeliling, bukan di hujung skrin. Kawal emosi. Jangan biar komen dan posting orang lain mempengaruhi hati kita. Gunakan teknologi untuk kebaikan, belajar, berkongsi ilmu dan memberi inspirasi. Media sosial adalah alat, bukan tuan. Kitalah yang patut mengawal, bukan dikawal. Jika kita terlalu terikat, kita akan hilang fokus, hilang masa dan akhirnya hilang diri sendiri. Semoga episod ke-16 ini menyedarkan kita bahawa dunia sebenar jauh lebih indah berbanding apa yang kita lihat di skrin. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI